Hey guys, Sophie here. Welcome to my channel. Hari ni Sophie nak buat simple content. Nak buat content bersama Syami. Memandangkan Sophie tahu yang Syami ni suka sangat kucing. Binatang yang dia paling suka adalah dia suka sangat kucing. Sophie pun suka kucing. So kita orang pun ada pengalaman yang pahit ada, manis ada tentang kucing. Kucing peliharaan kita orang lah. Dekat situ Sophie nak create moment dengan dia. Sophie nak bawa dia pergi satu tempat, dan tempat tu dia banyak kucing. So kalau korang nak tahu tempat tu tempat apa yang Sophie nak bawa dia, korang kena tunggu, okay? Sekarang ni kita tengah berhenti tepi jalan. Si Mamat buah sini, kau tengok. Dan lapar lah, apalah, nak pisang cheese lah, nak apalah. Mana tak datangnya bekuk, kan? Mana tak datangnya bekuk, mana berat tak naik 4 kg. Dah makan. Lepas tu dia kata aku pula yang ajar dia. Sebabkan aku berat dia naik. Tak gampang lagi. Salahkan aku pula. Pada diri sendiri yang tak pernah lawan nafsu tu. Okay? So sekarang ni, belum apa lagi aku dah bareng dengan dia. Kita tengok dia beli berapa banyak makanan dia tu. Ataupun nak tengok dia ingat aku ke tak. Dia dah tahu dia ingat aku. Dia belikan untuk aku sekali makanan tu kan. Sebab tadi dia tanya aku, kau nak tak? Aku cakap aku tak nak. Tapi kalau dia belikan juga untuk aku, namanya dia lepaslah test boyfriend material, husband material tu. Okay? Kita tengok dia beli ke tak untuk kita. Tu je. Wah, dia beli pisang cheese lah. Tengok tu. Lepas tu dia bergambar dengan perempuan lah. Dia orang tak gambar. Dia tak gambar dengan kau? Dengan kau sih. Dengan aku sekali. Okay. Nampak? Dia beli satu je. Namanya dia tak beli untuk aku sekali lah, kan? Orang bodoh habiskan semua benda ni. Kongsi lah. Mana cukup? Kita dah elok, dah nampak dah. Semenjak aku dengan kau naik balik berat badan aku. Kan aku cakap korang, dia cakap sebabkan aku. Padahal tadi dia yang nak berhenti beli benda ni. Aku tak ada paksa kau pun beli. Syami berhenti, Syami aku nak. Tak ada pun. Kau yang cakap, apa benda tu, jual apa tu? Sebab aku tahu kau akan nak. Tak ada, aku tak nak. Kalau kau ambil satu macam mana? Tak. Kau jangan. Melainkan kau suap. Tak, kalau kau ambil satu kau dah kena bayar. Kena bayar. Asal pula? Sibuk dah dia pun nak cakap. Aku dah mute dah pun. Lah, makan dia jual kau ni. Ada tangan ni. Tak, dua tangan. Aku tengah rekod. Aku tengah pegang benda ni. Kau fikir aku sotong. Ada banyak. Kau lagi. Lepas tu nak kena. Lah, tak ikhlas ke? Kau ni memang tak ikhlas. Semua terpaksa. Faham tak? Terpaksa. Ya Allah. Hari tu raya kau dah minta maaf dah. Bila kau minta maaf? Lepas tu buat salah lagi. Itu pun tu. Tak gigit lagi. Fikir dah gigit. Tadi dia sweet dengan akak tu. Terima kasih kak. Sweet pula kau. Mana boleh sweet? Tak terlius nak tengok kau makan. Betul lah, lelaki kalau makan mesti nampak kesian kan. Nampak macam tak makan sebulan. Ambil lagi. Huh? Tak lah. Sekarang ni kita orang on the way nak pergi ke tempat yang aku nak bawa dia tu. Okay, so Bawa aku. Tempat aku bawa kau. asal pula? Memang kau tengok. Tapi aku pula kena bawa kau. Kau ni banyak bunyi lah, Mi. Boleh tak drive tu senyap, dia ikut je apa orang ni. So, jom kita pergi ke tempat yang Sophie nak bawa dia tu. Dia bawa Sophie. Tapi aku bagi tahu dia lah tempat tu kat mana. Kau rasa yang bawa macam ni, Mi? Kereta kau ni. Apa pula kereta aku? Kereta aku ni boleh bergerak sendiri ke kalau kau tak bawa? Spring loader lah. Spring loader. Kereta aduh. Macam robo spring loader. Soba tu apa benda? Spring bawah ni. Spring tu kat mana? Kau tu bawah tayar ni. Oh, kat tayar. Isoba tu spring lah. Batang. Okey. Spring tu apa benda pula? Dekat batang dia salut dengan spring. Spring yang pusing-pusing. Oh, apa ni? Janganlah banyak cakap. Okey. So kita
Nanti korang tengok je Sofi bawa dia ke mana, tempat apa tu kita tengok je nanti, okey? Let's go. Ya Allah, parking susah nak cari. Masuk parking. Dia buat apa kat sini? Duh. Tu dia. So kita kena cari parking dulu, ya Allah. Jalan dia pun sempit, parking pun susah nak cari. Ha. Alhamdulillah. Masak ni. Payahlah nak masuk parking. Aduh. Boleh lah kalau kau pandai. Asal ada orang parking sana sini. Sabar. So, sekarang kita orang kena cari parking lain. Kita ambil lah bayar. Mana? Dalam mana? Ni. Mana? Mana pijak ke? Sabar. Ni. Masuk je lah. Bukannya aku yang bayar, kau yang bayar. Kalau sikit ni tersinggung kau. Sini boleh. Parking je lah, Jamil. Kau boleh tak multitasking? Parking, mulut bergerak-bergerak lah. So, lelaki tak boleh multitasking. Macam kita perempuan gosip boleh. Dan masa sama kita boleh buat kerja. Dan masa sama boleh gosip. Itu dosa banyak. Aku dosa kau sikit lah. At least aku berkumpul. Tak adalah berkumpul semua. Kau je ni. Mana kau tahu dosa kau? Dosa aku berkumpul. Alamak. Kau nak bayar ni konten. Okay. So, kita dah datang lagi. Tempat yang aku nak bawa Syami ni adalah tempat... Weh, aku kena bawa stand. Yang meja. Pergi. Pergi. Tapi kau bahaya duduk seorang sini. Baik kau pergi. Kita dua-dua pergi. Okey, bising lah kau. Okay, kita orang dah... Lu pulang. Kita orang dah ambil tripod dan kita orang dah ambil mic. So sekarang ni aku nak bawa dia. Kedai dia adalah kedai kucing. Tapi dia kafe kucing. Macam tu lah, kedai dia kat atas tu. Nampak tak? Tu kedai dia. So let's go, kita bawa Syami. Nampak tu kedai dia, Red Door Cafe tu ni. Tu Red Door. Shh, bising. Cik kau duduk diam dengan suara. Ni kedai dia. Tapi penat tak? Obvious kena naik tangga kat sini, naik tangga. Nanti saya dah. Ya, dia penting. Muka dia macam ni, macam kau ni. Rumah tak sekata. Kulit kau. Hai, kita kena buka slipper. Sana kau ni. Okay, bismillah. Weh, tiba-tiba ke sini tak halal kan Mi? Sabarlah Mi. Aduh. Sini. Wah. Mak, nak pergi makan ni. Mak, nak pergi makan. Diam lah jumpa. Kau dah tutup muka kau. Tahu. Mi, suka tak bawa ke atas sini? Suka? Mel. Okay, Naomi, kita baru sampai. Kita order dulu. Tahu dia makan tu. Okay. Order dia kena pergi kat kafe. Pergi dekat kaunter. Kaunter dekat sana. Lepas tu baru kita main macam ni, okay? Okay, so now aku nak tunjuk environment dia punya kafe. Dekat sini dia ada tempat duduk. Sana pun ada tempat duduk. Sana tempat duduk. Belakang ni pun ada tempat duduk. Nampak tak? So, kucing dia penuh satu kafe. Sangat cantik, tenang. And tak boleh buat bising sangat. So, Syami kau tak boleh buat huru-hara kat sini. Kena order dulu. Kena order dulu. Sebab aku dah lapar teruk ni. Kita kena makan dulu. Tadi goreng pisang cheese tu tak cukup. Tak cukup. Bukan tak cukup. Tak nak diet. Aku makan sikit. Tak nak diet. Diet je lah. Lepas tu, datang main kucing lah? Ya, kurang sikit bajet aku. Ada bawa kau nak Alah, tak ada bajet. Aku kurang bajet. Aku rate tinggi tau. Aku dengan kau, aku pergi cut ni. Kalau aku main rate per jam dengan kau, aku tak boleh bayar lagi. Mahal sangat ke per jam Mahal. tu? Mahal. Berapa? 20 okay hantar-hantar dengan kat aku. Order je lah sikit hati aku kita. Kita ada dimsum. Third way.
Waffle dessert. No, I don't want anything else. You want me? Sometimes. Tahu tak kenapa aku fan kau? Hmm. Fan tu bukan yang fan fanatic. Betul. Kipas. Tahu tak kenapa aku fan kau? Because you're so I'm so hot. Wait, jadi lembu. I nak air apa? Aku. Asal tu di belakang? Hah? Macam ni depan aku. Ni, Cepat nampak lah. Udah. Sekarang cakap macam di pandang kau kerek je ni. kan ni. Salah kepala ni. Paling sini. Lebih. Kembali sini. Bangun, salah bangun nanti. Dia tidur bantal salah. Thank you. So far kucing kat sini dia kita yang kena panggil dia, bukan dia panggil dia. Aku dah order dah makanan. Lepas tu dia bagi free makanan untuk bagi dekat dia orang. Sini, nak makan tak? Sayang, nak makan tak? Sini. Ha? Bukan kau. Sini, kau. Kau cakap dekat aku. Sini. Ambil dia. Sini. Tadi keret, tak nak datang kau orang. Elok, dia tak nak, tak selesa, mau musuh. Sorry, akak bawa balik kerja masa macam ni. Ketika kau yang masuk. Hello. Nak tak? Ami, kau ambil yang kucing ke baju tu. Kau tahu, kucing healing tu. Dia pandang luar. Dan nanti dekat lah, aku boleh bebas kat luar. Itulah, kesian dia orang perut dalam ni kan. Oh, dia ada tempat yang tu jugalah, Ami. Sini, sayang. Nak makan tak? Ya. Kan kau. Kau ayah tu. Janganlah bagi dekat dia je. Ya, kan aku bagi sikit-sikit. Sini. Dah boleh aktif sangat eh? Ha? Weh, 3 ekor tidur dekat situ je. Ya. Sejuk, betul-betul bawa aircon. Dia tenang lah kat sini. Tenang sangat. Kan? Yes. Kau tengok. Tengok Allah aktifnya. Dekat sini tenang. Lepas tu aku punya penenang pun ikut sekali. Datang sini. Dah. Dia tak nak. Masukkan sikit, masukkan sikit. Kenapa semua tak nak orang aku ni? Kau tak ada aura aku. Mel. Nak makanan tak? Ni macam ni kucing macam Chinese punya kucing. Sepet-sepet. Habis tu kalau hidung-hidung besar macam kau. So, Yang muntah lah Dekat sini kan dia tenang. Yang muntah tau. Dan harga untuk Gila, janganlah gila. harga price dia dia Sini, tak kenyang terlampau dah? Dah, satu lagi. tak terlampau mahal. So dia standard harga cafe. Sayang, satu lagi. Ya, Bukan kau. apa panggil saya ni? Saya nak cakap kejap. Satu lagi. Okay. Li. So dekat sini korang dia macam dia tenang. Kalau korang nak ini nak buat pasangan, nak bawa apa? Nak buat budak-budak, nak buat budak-budak, anak-anak ke. ah Even kita punya mak ayah pun, jadi pecinta kucing boleh bawa datang sini. betul. Kita boleh buat Mama Rina Kita boleh bawa Mama Mama Suhaiza kan? Boleh? Oh. Syamil. Okay. Comel. Sumpah ni comel korang. Dia pakai baju. Ni tengok ni. Dia pakai baju Ni. korang. Nah, kan ni. Nah, ya. Kencang. Jom. Tenang. Min. Yeah. Kita orang ada visa. Lepas tu kita orang ada side dish macam rice. Easy price. So, kita orang datang ni kan senang sangat pun makan. Kita orang order yang
biasa dia. Sebab memang nak spend time dengan kucing. Sebab kita macam-macam kisah dengan kucing. Kita ada pengalaman masing. Manis saja pahit dia. Konten ni pun dia bukannya nak kata sweet sangat ni. Dia macam nak create moment untuk sebab kita orang masing-masing suka kucing. So apa Suka salah? saja lah. Bukan. Kucing saja. Suka kucing. So kenapa lebih suka? Banyak. So dekat sini dapat dah kita orang extension kita orang ke kan. Rindu kucing-kucing kita yang dulu ke. Ni orang panggil Golden British Shorthair. Sedap. Meletak dalam Kau cerita dengan kucing? Kau ada cerita pasal kucing? kisah manis ni tak banyak sangat sebab dulu aku busy dengan kerja so tak banyak masa kat rumah sangat main kucing. So yang pahitnya tu kita orang ada 3 kucing. Satu lagi kucing paling tua. Satu lagi yang paling tua tu adalah kucing random lah macam dia punya. Satu lagi kucing putih. Putih tu kucing aku. Aku panggil dia baby. Dan ada satu kucing kakak aku. Oyek. First, yang bagi aku yang paling sedih ni yang first yang paling tua ni lah. Dulu kita duduk rumah jenis apartment. So kalau dah terlepas, kucing akan turun ke tangga ke bawah lah. Tu nak Cari lah. dia cari susah kan. Duduk rumah bawah boleh lagi. Di rumah atas susah. Tapi nak cari setiap floor. So memang kita dapat tahu yang di hitam. So kita cari setiap floor memang tak ada. Memang tak ada lah. Ini. Yes. Apa? Kun. Lepas tu kita cari setiap floor, tak ada. Tahu-tahu selang berapa hari? 2 hari kot. 2 hari ke 3 hari. After that, kita orang keluar daripada parking basement kat bawah. Yang dia mati, yang jumpa dia punya, dah jumpa dia punya tu je lah. Dah mati. Kena langgar, tak tahu mungkin kena langgar kan. Sampai mati dia terbeliak keluar. Kita jumpa dia. Lepas tu dia punya mulut dah kena, mati terbeliak. Macam kepala dia pecah pun ada. Nampak kan. Kena langgar. Memang tak ada rezeki tu. Dia macam ni lah. Saya nak cakap kan. Korang kat luar sana masuklah. Benda ni nasihat diri sendiri lah. Kalau rasa tak ada masa untuk nak bela tu, bela lah. Kita ni macam apa panggil? Macam panggil siksa lagi tambah siksa kalau tak ada masa. Bebaskan lah. Sebab kucing ni, diorang tak ada apa-apa dalam dunia ni. So, dia ada kita je, tuan je untuk jaga dia. So, kalau kita tak ada masa untuk diorang bersunyi. Kalau kita duduk rumah seharian pun kita bersunyi. Itulah kucing. So, macam kucing aku pula warna putih. Tu kucing family, ni kucing aku pula. Macam aku cakap, aku tak ada masa. Dan dia jenis yang penakut, manja. Yang suka sorok dengan diri dia. Lepas tu nak jadi satu hari tu pun macam biasa, hilang. Sebab adik-adik aku ramai. So, diorang buka pintu, buka tutup, keluar masuk rumah. Tak perasan kucing ada keluar ke apa ke, tahu-tahu tak ada dalam rumah. Macam tu lah, aku hilang. Hilang nak jaga cerita, jumpa kat luar ni. Jumpa dalam longkang ni. Tapi dia jadi, kau tahu tak, kucing bila diorang dah hilang. Okay, kucing dah selalu duduk dalam rumah. Tapi bila diorang keluar, diorang jadi ganas. Ganas yang macam takut dengan semua benda. So, jumpa dia kat luar dalam longkang. Memang aku dapat agak memang kecam itu memang dia. Tapi dia dah tak nak dengan kita orang. Bila panggil jumpa untuk masuk longkang tu memang dia dah tak nak. Memang dah ganas sangat. Agresif lah. So kita orang doa macam tak apalah, biarlah dia dekat luar ni. Tak ada nak buat apa. But memang dia dah tak nak dengan kita orang. Tapi itu yang terbaik untuk dia. Untuk kita ni bisa dia. Tapi untuk dia dapat puasan diri. Kita dapat bebas. So pengajaran daripada aku, kalau rasa tak ada masa untuk nak jaga haiwan ni, baik korang tak payah jaga lah. At least kalau suka haiwan pun bagi makan kat jalan pun okey lah. Daripada seksa dia. Orang bilang tengah je tak. Manisnya tak banyak, tapi banyak pahit je lah. Macam aku lah. Aku tak ada pernah ambil kucing. Tapi sudah ada aku ada kucing. Sudah tak? Tak ada. Aku ni Wisnu kata suka aku sendiri je. Enggak sebab abang suka. Diorang jaga kucing. Kan diorang jumpa kucing jalanan. Diorang tak pernah ambil kucing. Ataupun ada kucing-kucing yang orang bagi. Tapi daripada kecil sampai dah besar. Diorang bela kucing daripada masa lama lagi. Sampai dia mulai. Sedap nama dia. Lama nak beli. Lama daripada kecil. Daripada manja kecil sampai dah besar. Okay. Sampai dah diorang pindah rumah KL. Pada Kelang tu diorang pindah ke rumah jiran di barat jiran aku lah. So bila diorang pindah tu banyak warna yang diorang pakai. Ada satu hari ni diorang nampak kucing diorang nak stres. Banyak lah nampak dia dalam 3 ekor. Dia boleh? Stres. Masa-masa stres. So tak apalah.
Satu hari ni abang sepupu aku ni dia kata macam tak apalah. Kita ada satu faktor kewangan, satu lagi kita tak nak macam kita ni diseksa. Sebab kadang orang station apa, macam orang nak hantar macam tu teriak. Satu hari dia bebaskan. Dalam 7 tu, dia dalam 3 je yang stay. Bukanlah nak kata yang lain tu tak sedia. Maybe yang lain tu dah cantik-cantik. Semua cantik. So maybe diorang dah ada tuan baru je. Tak payah tahulah orang-orang alam lah. Tapi ada satu kucing, ada 2 kucing sebenarnya. Satu Oyen. Oyen ni memang daripada Kelang lagi. Yang memang daripada luar. Oyen ni dia kucing jalanan tau. Dia tak bela. Tapi dia punya tahap setia tu macam jaga rumah. Tak keluar Daripada rumah. Kelang je. Daripada Kelang sampailah. Kau bayangkan kita orang dah ambil kucing semua dalam sangkar. Oyen tu seorang kan. Seekor je kat rumah. Dia tengok je tau. Dah lah hati dia macam nak bawa apa sekali ke. Sebab dia memang tak ada kawan. Dia tak ada kawan. Sayang, tak mau. Lucut baju kan. Sayang. Ya. Tak mau. Kejap lagi. Lah garang pula dia dengan Bisa tu. Garang pula. Tak mau sayang. Nanti bulu awak tak lawan. Okay. Sampailah. Aku cakap dengan ni. Cakap dengan sepupu aku. Dia bawa lah. Siang aku. Orang pindah semua. Jangan. Dia buruk kat sama-sama. Nak pindah kan. Lepas tu tiba-tiba dapat surprise yang rupanya dia pun ikut sekali. Aku sampai rumah, tiba-tiba tengok dia ada sekali. Ya? Tapi dia still tak duduk sangkar. Aku fikir bila dia sampai rumah area aku, dia cap lah. Sebab rumah aku kan beza. Kelang kan dia sunyi. So dia tak ada tempat nak pergi mana. Macam rumah aku ni, maybe banyak tempat yang dia boleh pergi. Dia banyak kucing jalanan. Tapi rupanya dia still sama. Dia still setia. Kau bayangkan, dia punya tahap setia tu, pagar rumah saudara aku ni tak pernah tutup. Terbuka je always. So setiap kali aku nak pergi kerja ke aku nak pergi mana-mana, dia always tunggu depan pintu. Sambil menghadap pagar. Dia akan menghadap siapa. Contohlah dia menunggu tuan rumah balik ke, ada orang bagi makanan ke, kan. Macam tu lah. Itu aku panggil dia Oyen lah. Kan. Nak dengar cerita sekali ke? Kam. Sampailah balik. Oyen tu memang dah tak ada lah. Dah tak tahulah lagi mana. Cuma Oyen kalau stay tu dan Oyen tengok konten ni, abang nak tahu, abang nak Oyen tahu yang abang rindukan dengan Oyen. Banyak sangat kenangan bersama Oyen. Tapi abang minta maaf sebab tak dapat jaga Oyen, tak dapat tengok Oyen bagai terakhir. And untuk Mulan ni dia lepaskan yang bersangka lama sikit sebab dia adik-adik dia semua bulu laut. Sampailah satu hari ni, okay, memang saudara aku lepaskan. Ada 3 ekor. Seekor buta. Seekor lagi Mulan, seekor lagi hilang. Sampailah Mulan tu hilang. Buta ni dia tak suka nak bercampur orang. So nak jadikan kita. Yang buta tak suka rapat dengan orang. Yang seekor lagi hilang. Yang tinggal Mulan ni lah. So Mulan ni ada satu masa tu saudara aku jadi busy. Saudara aku dulu busy. So diorang tak banyak kompon. So bila tak banyak kompon, diorang rumah jiran tu rumah saudara aku. So salah satu rumah dia. Tapi diorang tak nak melekat kat rumah jiran tu ni. Diorang pergi rumah aku kan. Mulan ni. Oh, dia suka datang rumah kau? Suka datang rumah Maksud kau. dia macam lah rumah kau? Sebab aku terkejut kan kucing-kucing yang lawang macam ni. Aku fikir macam terus caw kan. Rupanya dia tak lari. Dia stay kat rumah. So kalau macam kakak sepupu aku balik kerja, baru dia balik rumah. Kalau tak dia kat rumah aku lah. Balik. Duduk kat tempat aku. Duduk depan pintu kan. Kalau aku balik rumah kan setiap weekend kan. Aku balik, aku parking kan. Aku keluar pintu, mesti dia tunggu depan pintu macam ni. Tunggu je aku, macam comel lah. Lepas tu masa aku paling aku touching sekali lah. Kucing tu yang juga jaga motor aku, jaga rumah aku masa aku pergi umrah. Satu family aku pergi umrah, dia duduk atas motor aku seat berbulu pun apa penuh semua sebab dia. Dia duduk pintu, duduk atas motor, duduk dalam karangan rumah aku. Sampailah satu hari ni aku rushing nak pergi kerja.
Aku dah terlambat yang kerja. Aku selalu start enjin kereta, aku panaskan enjin kereta. Tapi hari tu sebab aku rushing, aku gerak terus. Aku gerak, aku tekan gear D, aku jalan terus. Jalan, tiba-tiba aku macam langgar asap. Aku fikir kayu ke apa, wish. Kuat ke bunyi kayu ni kan? Dia bunyi macam mana? Dia macam kau terlanggar bumper. Macam apa? Boom. Macam tu. Sampailah aku tengok, aduh, apa benda lah dia yang langgar kan? Aku tengok macam ni. Mulai dari dah macam ni. Oh, dia dah. Dia lupa. And then, ya apa paling touching sekali kan. Aku keluar-keluar pintu kereta. Aku mengharapkan, bukanlah kucing lain ke apa. Aku mengharapkan bukan Mulan. Aku keluar-keluar punya kucing yang paling besar sekali dalam hidup aku. Yang paling banyak sangat biasa, paling banyak sangat kenangan aku. Dan aku langgar. Dan muka dia time tu memang betul-betul menghadap aku. Sebelum mata dia tertutup apa kan. Aku cemas weh. Aku takut darah. Aku takut gila babi darah. Tapi dah masa sama aku nak agak settlekan dia. Aku nak agak dia dalam kali terakhir dengan aku. Aku banyak masuk rumah pun plastik. Aku terus angkat dia sampailah aku nangis je. Aku nangis sepanjang jalan nak ke Padang kau. Rumah aku sebelah Padang. Cakap, Mulan maafkan abang tak sengaja. Mulan maafkan abang tak sengaja. Jumpa abang kat syurga. Maafkan abang. Doakan abang. Aku mengharapkan Mulan tu kalau dia manusia ataupun dia dekat sana nanti, dia boleh maafkan aku lah. Aku tak minta pun dia doakan aku sangat untuk kebaikan apa, tapi aku minta dia boleh maafkan aku lah. Sebab aku betul-betul tak sengaja. Aku betul-betul buntu gila babi tadi tu. Sepanjang aku pergi kerja hari tu aku bemo gila. Aku tak boleh nak fokus dengan apa benda yang aku cakap semua. Dengan bemo gila aku hari tu. Sampailah sekarang setiap kali aku lalu Padang memang aku akan tengok dia pergi kubur dia semua. And then aku juga orang terakhir yang gali kubur dia. And then aku macam aku balik tu aku cakap dengan ni saudara aku, bang ada minta maaf, betul tak sengaja. Sepanjang itu satu keluarga aku memang dia kan memori yang marah, memori yang redor lah, sedih lah. Dia tak expect benda ni jadi. Sampailah benda tu terjadi. And then sampai hari tu yang aku takut nak dekat kucing. Sebab aku takut aku apa-apa pegang kucing. Tapi hari ni terubat rindu aku tak boleh. Alah.